Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan saya, wartawan Kila Azhar daripada Persona FM Karya Legasi Kita. Jadi hari ini kita bersiaran langsung daripada Lumut Perak bersempena dengan Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa 2025 ataupun kita lebih kenal sebagai Pulara. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita ada dua individu ataupun mahasiswa yang turut sama terlibat dalam Pulara 2025 ni. Jadi boleh perkenalkan diri dulu, siapa yang cantik manis ni? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UiTM di hatiku. Saya Dini Halim dari UiTM Shah Alam. Dini, okey. Dini dah makan ke? Dah, Alhamdulillah saya Dah, Alhamdulillah dah makan. Okey, ke sebelah sana tu yang handsome tu siapa pula? Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Christian. Saya mahasiswa di Universiti Malaya tahun keempat di Fakulti Perniagaan dan Ekonomi. Okey, ini Dini, yang itu Christian, betul Betul. Okey, jadi saya nak tanya dulu lah. Kita orang kata main pop quiz dulu lah awal-awal ni kan. Kita nak tanya, ini first time ke dah banyak kali dah join Pulara? Boleh. Untuk saya ini adalah pengalaman kali pertama. Memandangkan saya pun dah join teater dari zaman sekolah dan kita dah join daripada zaman diploma and now degree. So saya rasa ini adalah kali pertama saya join Pulara yang ke-11 untuk 2025. Macam mana pula dengan Christian? Ini saya pertama kali saya datang. Saya sangat gembira sebab jumpa banyak orang. Saya tak tahu dari UMT, dari UPSI juga. Saya tahu ramai orang dari Uniseza. So saya sangat gembira boleh belajar pasal budaya Malaysia dalam Festival Pulara tahun ni. Uniknya dekat sini, kalau kalian dapat lihat, kalau kita nanti kita akan siarkan di radio TV ataupun Persona TV, kita dapat tengok kat sini, Christian ni bukan calon-calon orang sebab daripada luar kita nampak dia ni macam orang kata orang putih lah, awak salih lah, tapi tiba-tiba berbahasa Melayu yang mana pada saya sebagai mahasiswa ni bagus untuk memartabatkan lagi budaya bahasa Melayu ni. Pernah tak Christian alami macam orang tiba-tiba datang cakap English ke ataupun terkejut dengan Christian boleh cakap Melayu? Saya rasa sangat penting untuk mahasiswa antarabangsa bila diorang datang Malaysia untuk belajar bahasa Melayu. Sekarang diorang tak belajar bahasa Melayu. Walaupun duduk sini lama 3, 4, 5 tahun, dia tak fasih bahasa Melayu yang pergi mamak order makanan tak tahu. So saya rasa sangat penting. Setiap kali saya jumpa mahasiswa antarabangsa di UM, saya bagi tahu yang first tip belajar bahasa Melayu. Yang walaupun sikit je, itu sangat penting untuk belajar pasal Malaysia dan untuk buat kawan Malaysia juga. Faham? Okey. Mungkin kita akan masuk sikit lah pasal Pulara. Apakah agaknya pengisian ataupun perkara menarik yang mungkin anda tertarik sepanjang berada di Pulara? Sebab kita kat Pulara dah 3 hari. Ini adalah hari ketiga yang mana berangkap hari terakhir jugalah. Apa perkara menarik yang anda rasa tertariklah datang Pulara ni? Boleh kongsikan kepada penonton. Mula dengan Dini. Pada saya, kita pun tahu Pulara itu adalah puisi dan lagu antarabangsa. So it means dia adalah traditional dari pelbagai budaya. Kita boleh Sabah Sarawak pun termasuk juga. Dan bila kita di sini, kita berkumpul semua IPTA dan IPTS, kita membentuk satu budaya yang di mana mungkin ada culture yang saya ada tahu, tapi bila kita datang sini banyak lagi. Kita ada daripada Chinese, kita ada Indian, kita ada Sarawakian, kita ada Sabahan. So pada saya benda tu memberi pendedahan lah kepada bukan sahaja kita tetapi kepada penonton-penonton yang datang juga sepanjang 3 hari berlangsungnya Pulara ini. Faham? Okey, macam mana pula dengan Christian? Saya setuju. Dan bukan warisan tradisional saja, ada warisan moden dan juga ada orang muda yang buat praktis yang warisan ni. From dancing, singing, to being part of the band. So saya rasa ini sangat penting untuk orang muda belajar pasal budaya dan pasal warisan. So inilah apa yang saya suka dengan Festival Pulara. Okey, kita akan tanya satu soalan. Okey, bagi tahu saya, sebab kita kan ada banyak persembahan sepanjang Pulara ni. Okey, so bagi tahu saya satu persembahan yang korang akan ingat sampai bila, even sampai hari ni, and korang akan cerita juga dekat mahasiswi lain dekat luar sana. Apa satu persembahan tu? Saya rasa persembahan daripada UPSI di mana diorang menggabungkan, ada yang pakai baju tradisional Melayu, ada yang pakai baju tradisional Sabah dan Sarawak dan sebagainya. So bila diorang membentuk tu kita nampak cantik. Malaysia ni ada pelbagai budaya yang berbeza sebab kita sendiri pun daripada awal kita hidup dengan masyarakat yang pelbagai. Betul. Okay, kalau Christian sendiri? Untuk saya, I think apa yang sangat penting is have an open mindedness lah. Open untuk tanya soalan-soalan. Walaupun you tak tahu, tanya je dulu. Dan tak, kalau you open minded, you boleh belajar pasal Malaysia, pasal Sabah, pasal Sarawak, pasal apa itu yang 3 bangsa di Malaysia.
So ini sangat-sangat penting. To be open minded lah untuk belajar. Dan Festival Pulara ini yang sangat besar peluang untuk mahasiswa antarabangsa datang untuk belajar pasal Malaysia dalam 2-3 hari saja. Betul. So apa saya dah 5 tahun kat sini, yang 3 hari ni kalau ada mahasiswa baru sampai Malaysia, diorang akan belajar apa yang belajar dalam 5 tahun kat sini. So, kalau lah ada macam mahasiswa macam antarabangsa kan tanya Christine, okay, apa satu benda yang menarik lah untuk kita orang tengok kat sini, macam apa persembahan tu, apakah nama tarian tu dan sebagainya, apa yang Christine akan suggest kepada diorang? Untuk saya, the most meaningful, the most interesting was just pagi-pagi tadi yang IIUM had the band and also the singing. So I would say that was pagi-pagi tadi. It was one of the best performances I've seen actually. Ada yang beat modern juga, lagu bukan biasa je, macam modern, the beat very interesting, very catchy. A bit like the Brazilian funk music. So I macam terkejut, oh ni macam modern betul-betul. So that's what I really like. The IIUM's performance was very, very wonderful pagi tadi. Menarik. Saya setuju dengan jawapan Christine dan juga Dini, sebab kat Pulara ni sendiri kita ada pelbagai, orang kata bermacam-macam. Orang kata persembahan, pameran, kebudayaan, seni, bahasa dan sebagainya. Jadi untuk soalan yang terakhir lah, sebab kita kan orang kata generasi muda lagi kan. Jadi sebagai generasi muda, apa pandangan kalian tentang peranan seni, bahasa dan budaya ni untuk membentuk cara kita berfikir ataupun berkomunikasi antara satu sama lain? Kita mula dengan Dini. Pada saya, benda ni adalah sangat penting lah. Di mana kita membesar daripada kecil sehingga ke besar, benda tu akan membentuk jati diri kita. Even Malaysia ada pelbagai bangsa. Jadi daripada situ kita akan melihat, oh dia ni membesar dengan budaya Melayu, dia ni membesar dengan budaya Cina, India, Sabah dan Sarawak. Jadi perkara itu mungkin dapat membezakan kita, tapi benda tu dia membentuk kita sebagai orang kata Malaysia Madani, rakyat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada semua negara, yang di mana mungkin mereka terdapat hanya beberapa, tapi kita boleh hidup aman dan harmoni dengan berbagai budaya, dari segi cara hidup pun kita sangat berbeza, dari keagamaan dan sebagainya. Jadi perkara itu pada saya dia membuka mata lah, di mana kita sekarang pun kita sebagai bangsa Melayu atau bangsa lain, kita bukan sahaja duduk dalam satu kelompok, tapi kadang-kadang kita ada berkawan dengan Chinese, Indian. So perkara itu memberi penderahan lah. Macam saya pun ada kawan Chinese, Indian. So bila kita tahu, oh kita ada sebagai Melayu, kita ada perayaan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Tapi diorang ada Chinese New Year, ada Deepavali dan sebagainya. So perkara itu mewarnai lah, mencorakkan lagi Malaysia Madani kita. Saya sangat teruja bila bercakap dengan dia ni, sebab dia walaupun kecil-kecil, dia kecil-kecil padi. Dia sangat bersemangat bila orang kata memberi jawapan ataupun respon kepada soalan yang kita bagi tu. So saya suka dengan cara dia ni. Macam mana pula dengan Christian? Saya setuju dengan Kak. I think Malaysia dan Festival Pulara ini yang contoh kenapa Malaysia yang satu negara you boleh belajar pasal budaya India, apa itu Deepavali. Yang 2 minggu lepas dah Deepavali, yang Januari ada Thaipusam, Februari ada Tahun Baru Cina, dan Mac ada Hari Raya. So I think we saw semua bangsa, semua budaya di Festival Pulara, dan ini kenapa I would recommend anyone untuk datang Festival Pulara tahun depan dan untuk datang belajar di Malaysia lah. Okay, saya bagi korang masa untuk cuba try ajak orang lain yang tak datang lagi ke Pulara. Okay, silakan. Hai, Assalamualaikum kepada semua. Saya Dini Halim dari UiTM Shah Alam di bawah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Jadi saya ingin mengajak kepada semua untuk sertai Pulara di masa hadapan, iaitu puisi dan lagu antarabangsa, di mana kita di sini bukan sahaja berdiri sebagai mahasiswa, tetapi kita membentuk budaya universiti yang dibawa kepada masyarakat lah. Silakan, Christine. Salam sejahtera, salam semua mahasiswa antarabangsa. Kalau boleh dalam bahasa English. Boleh. To all the international students, next year you have to come to Festival Pulara. It is a wonderful opportunity. In 2-3 days, you can really learn a lot about what is Malaysian culture, East Malaysia, West Malaysia, Sabah, Sarawak, Chinese culture, Indian culture, and also Malay culture. So it's a really very dense packed 3 days. You won't have time for everything, but you have time to really explore and open your boundaries and knowledge, and really open yourself up to traditional songs,
traditional dances and try all the good food, all the wonderful drinks and meet the wonderful people here at UPSI. I also want to nak cakap terima kasih kepada UNISEZA, kepada hosting hari ini, kepada semua UPSI yang jaga-jaga kita. Terima kasih. Okey, jadi itulah dia orang kata pandangan daripada pengunjung ataupun orang kata mahasiswa-mahasiswa Universiti Awam yang mana tentang pengalaman mereka sepanjang berada di Pulara yang bertempat ataupun bersiaran langsung daripada Lumut Perak ni. Jadi jelas sekali festival ini bukan sekadar puisi dan seni tapi pada saya dia juga adalah ruang untuk kita anak muda berkembang daripada segi idea, inspirasi dan juga bahasa. Jadi kat mana? Dekat Pulara 2025. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI kerana menganjurkan Festival Puisi dan Lagu Rakyat Antarabangsa 2025 Pulara. Jadi sekian saja bersama dengan saya, daripada saya wartawan Kila Azhar daripada Pesona FM, karya legasi kita. Terima kasih.